Yang pun wujud harta ada cipta Tuhan. Butoi-butoi dua kidam citlam kana kendiletan. Butoi-butoi kelhe baka berangkajan hanatan le. Dipun awai citlam kana hingga akhir. Butoi-butoi mukhalafatuhu lil hawadis tema keput. Hana saban poge tanya ngan penejut butoi-butoi yang kelimang kia muhu binafsihi. Hana hajat ke tempat dan mukhasisi butoi-butoi tema kenam wahdaniyah nama sifat. Poge tanya wajib sidra bukan leput butoi-butoi yang ketujuh dengan kudrah nama sifat. Dum alamnya kuasa tat bakna pujit butoi-butoi ngan iradah nama sifat yang ke-8. Napa tentai dempa najut dalam alam butoi-butoi kesi kurang nama sifat oleh Tuhan. Sifat ilmun yang nutupa asa alam butoi-butoi yang ke-10 nama sifat dengan hayah. Hudib sabi sampai akhir hana batas butoi-butoi dengan sama nama sifat yang ke-11. Dehna dengan sifat yang hana batas butoi-butoi kedua belah dengan besar nama sifat. Dehna kalan betat dalam seput-seput butoi-butoi dengan kalam nama sifat yang ke-11. Nama tutur dan suara dan mengharap butoi-butoi. Yang ke-14 ngan kadirun nama sifat. Kuasa tat dum alamnya Allah pejut butoi-butoi. Sifat muridun ke-15 bata hisab. Napa tentai jejut mungkin hana silap butoi-butoi. Yang ke-16 nama sifat dengan alimun. Berangkapa citna tupa butat taim butoi-butoi ke-17 nama sifat dengan hayun. Berangkajan citlam udip kun muyuh pun butoi-butoi sifat sami'un ke-18 bakta kira. Dehna dengar butat bacutan suara butoi-butoi sikurung belah sifat basirun bakta bilung. Dehna kalan butat sidom dalam nalung butoi-butoi. Mutakallimun nama sifat ke-20. Napa tentai bakna tegah dan na suruh butoi-butoi nyokeh nadam herakan sifat 20. Soyang hafai nganu raka ne puji oh. Nyokeh nadam herakan sifat 20. Soyang hafai nganu raka ne puji.